harga emas dah capai harga ceiling, iaitu RM533 pada 22 April 2025. Dan seperti yang kita tahu, tu bukan satu berita yang mengejutkan. Dan harga emas itu bukan juga isu untuk penyimpan emas. Alhamdulillah, ada penyimpan emas yang maulah belian gold bar 250 gram sebanyak 2 keping baru-baru tu. Sebab makin hari makinnya bingung tentang kejatuhan nilai ringgit. Duit RM200,000 dalam simpanan, nombor memang akan kekal muntumpan si kacau sekalipun. Tetapi nilai RM200,000 itu akan hilang kuasa membelinya. Bermakna barang yang boleh dibeli dengan RM200,000 tahun dulu memang si akan sama dengan kini tu. Jadi solusinya bekukanlah nilai ke dalam bentuk emas. Bila tuan-puan perlu pakai duit, tuan-puan ada pilihan untuk jual ataupun pajak. Semua bentuk simpanan ada risikonya. Yang bingung takut simpan emas, takut hilang, takut kena rompak, mungkin si sedar duit simpanan kita tu setiap hari dirompak inflasi. Untuk mereka yang baru nak mula menyimpan, tuan-puan si perlu pun ada RM200,000 baru nak beli emas. Di Public Gold, tuan-puan boleh pula belian emas serendah RM100 je. Untuk bermula, tuan-puan boleh follow kami. Lepas ya isikan detail di beg biru bawah. InsyaAllah kami akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.